Side satu lagi pula adalah side The D family. Ni side lagi menarik lah. Okay, kita start dengan Roger. Roger sama je lah. Okay, dia guna teknik signature dia, iaitu Kamusari. Ni benda yang paling famous. Sampai lah ke anak buah dia sendiri pun, Shank pun dah guna teknik yang sama. Sama lebih kurang macam Kaido dengan Big Mom tadi. Roger ni lepas dia guna attack dia, lepas tu bergaduh dengan Garp kan. Masing-masing belagak lah kan, show off siapa yang paling power teknik dia kan. So aku suka relationship macam ni tau. Aku suka relationship yang walaupun diorang rival, diorang bergaduh sama diorang, tapi diorang tahu nak aim siapa dulu. Sebab diorang attack 6 ni bukan macam dah plan ke apa, dah ready tau. Benda ni semua random. Padahal yang betul-betul aim Imu tentu Zebek seorang je, yang lain semua Zebek secampur. So itu adalah momen yang sangat bagi aku menarik lah. And cakap pasal Garp tadi, Garp pun guna teknik signature dia, iaitu Galaxy Impact. Tapi yang best ni, dia guna Galaxy Impact tu kat siapa? Dekat Satan Imu. Inilah masanya untuk semua yang selama ni kutuk Garp, yang hina Garp, kena bertaubat lah, kena buat permohonan maaf lah. Kan, aku sendiri pun sebelum ni buat permohonan maaf tentang Dragon. Korang semua yang kutuk-kutuk Garp tu pun sama, kena buat permohonan maaf. Walaupun yalah, mungkin waktu tu dia tak kenal, tak tahu pun Imu tu apa kan, tapi at least dia tahu. Oh, Gorosei okay fine. Terus hentam. Memang gangster gila, lebih kurang macam cucu dia jugalah, Luffy jadi selanggar. Tapi aku sure mesti ada orang akan tetap mempersoalkan macam, Pim, kalau Garp kalau Garp dah tahu Gorosei tu setan, kenapa dia masih nak stay dengan Marine, bla bla bla. Benda ni sama je macam jawapan aku sebelum ni. Benda paling basic yang korang kena faham. Kalau Garp tinggal ke Marine akan jadi lagi teruk. Kalau dia stay dalam Marine at least ada future yang cerah. Kalau korang tanya pula kenapa Imu tak bunuh Garp lepas Imu dah Garp dah nampak dia sebagainya, benda ni pun sama. Tapi benda ni nak cerita lebih-lebih pun tak guna, sebab kita memang akan dapat jawapan dia dekat hujung video. Tapi aku rasa benda yang paling senang kalau just nak jawab soalan ni, ini peluang untuk dia nak tukar naratif cerita tu. So instead of Imu jadi watak utama kat dalam cerita ni, dia dah ubah watak dia sebagai villain utama. Dia dah tukar, benda tu dah jatuh pada Zebek.